Okey, satu lagi saya nak share pasal Mendeley. Bila kita cite dalam dalam paper ni, dalam kita punya tulisan ni kan, biasanya kalau ni penulis rujukannya hujung kan, citationnya hujung ni memang betul lagi ni. Tapi kalau kat depan, kalau citation kat depan, contohnya mana citation kat depan. Okay, tak apalah, saya bagi contoh. Okey, kalau ini kat hujung betul dah. Bracket dia macam ni kan, kurungan dia macam ni. Okey, kalau kat depan, contohnya kita nak cite dia ni. Okey, jap Okey, kita nak cite dia ni kan. Sekejap. Contohnya nak cite ni lah. Sekejap. Okey, kena pangkal dia ada masalah situ. Okey. Insert citation. Macam tu kan. Okey, macam mana nak buat ni dalam bracket biru ni? Tak boleh ni macam ni. Dia kotak biru ni kan. Kita nak type macam mana nanti? Susah kan. Jadi kita kena keluar daripada kotak biru ni. Macam mana cara dia? Okey, macam ni tak sini. Dah tak ada dah. Okey, contoh kita bertaik. Okey, Rubiah ni kata apa-apa Rubiah ni menjelaskan ke apa kan? Menjelaskan. Okey. Ni salah ni. Ni kurungan. Macam ni salah. Kenapa tak ada tahun ni? Ada ni saya contoh kat sini tahun. Kita boleh edit ni. 2020. Okey. Kita letak bracket kat sini Ini cara betul. Kena buang lah ini. Kita boleh edit manual Jangan takut. Tadi tak ada tahu ni, mungkin artikel tu dia Mendeley ni kadang-kadang dia tak bagi info ni betul. Kadang-kadang tak ada, kadang-kadang tahun tak ada, nama tak ada, kadang-kadang ni semua huruf besar lah kan. Jadi kita kena edit. Semua ni kita kena edit semula tak boleh tak edit. Okey, penulis pun sama. Okey. Macam Melayu betul dah ni, penulis dia macam ni nama kalau orang putih ataupun Chinese, Indian, kita letak nama parent kat depan kan. Dia automatik dia biasanya. Ni dah tahu. Ni semua boleh edit ni. Nak edit je. Macam mana nak tambah ni? Nak tambah reference contoh nak tambah reference secara manual kan. Okey, dia dah cakap dah tu. Press shift or enter. Okey, dia dah enter. Macam tu. Lepas tu tulis nama apa Macam tu je. Senang sahaja.